Minasan, konnichiwa. So, kalau korang tak tahu lagi, tahun ni dia dah announce apa yang contender untuk masuk dalam Game Awards. Mari kita buat vote. Korang boleh vote sendiri. Kita tengok dulu Game of the Year yang masuk dalam nomini adalah Clair Obscur, Expedition 33, Death Stranding, Donkey Kong, Hades 2, Hollow Knight, Silksong dan Kingdom Come Deliverance. So, korang rasa kan? Boleh tulis kat bawah apa yang korang pilih antara semua ni untuk Game of the Year korang. Ini saya punya opinion dah. Tapi dalam banyak-banyak game ni yang saya dah main, actually Hollow Knight dengan Clair Obscur je. Tapi saya dah tengok lah Death Stranding macam mana, dan Donkey Kong. Saya akan pilih Clair Obscur lah, sebab bagi saya ni is the best game of the year lah. Death Stranding pun best juga. Jadi saya akan vote Clair Obscur je. Vote Death Stranding, go with Clair Obscur. Kita bagi lagu Clair Obscur, bagi go Soyota. So saya ambil ni Doom. Okay, ni kot Rivals lah. Nak yang ni kot bagi Holland Clair Obscur Persona 5. So saya skip terus. Video ni agak panjang. Bagi lagi Ken Fative Cross. Ni lah. Oh ni lah Devil May Cry. Beri lah janji je. Habis. So tu saya punya vote lah. Korang vote lah sendiri untuk korang nanti tengok siapa menang lah sekali. Saya memang harap Clair Obscur menang lah, ataupun Death Stranding 2 rasa worth it lah. Dia orang memang patut dapat lah. Developer dia passionate lah project dia orang. Okay, tu je daripada saya. Thank you.